Pocket Wi-Fi Portable 5G iaitu MF690. Bukan sekadar boleh gunakan untuk di luar, bateri tahan 10 jam, tetapi juga boleh on 24 jam direct charge untuk guna di rumah tanpa perlu gunakan bateri. Bateri full, buang bateri. Boleh connect sehingga 16 device. Boleh digunakan dengan pelbagai singkat prepaid maupun postpaid. Macam saya pakai U-Mobile prepaid GAS 38. Nama Wi-Fi dia masuk boleh create sendiri, charge Type-C. Dan ni ada dua channel, 2.4G dengan 5G. Model ni auto detect sekiranya abang duduk kawasan 5G, dia detect 5G lah. Kalau kawasan tu 4G, dia detect 4G, dia auto detect. Bukan sekadar telefon je boleh connect Wi-Fi dekat model ni, tetapi juga device-device lain, TV, PC, laptop juga boleh connect sehingga 10 device. Jom tengok nama Wi-Fi ni G10 0094. Jom kita tengok. G10 0094 menggunakan singkat prepaid U-Mobile. Jom kita cuba G-Speed test dekat PC ni. Nampak kan? Pakai. Tengok speed test dia. Singkat prepaid U-Mobile G8. Harga tengah jackpot bang. Keluar modal sekali je, keras tak apa. Sekali, tapi janji bulan ni kita rendah. Kedua, yang mana duduk kawasan 4G nak pakai model Wi-Fi ni, tak ada masalah. Pakai model Wi-Fi ni, dia tarik line 4G lebih padu lagi daripada device 4G yang biasa. Jadi, lepas grab follow saya ada Papa Roger.